hakikatnya berlaku. Bahkan kadang-kadang kita alhamdulillah di Malaysia ini banyak surau, banyak masjid. Tak ada halangan, bahkan tidak menjadi alasan untuk tidak solat kerana banyak tempat persinggahan. Tapi kalau kita pergi ke mana-mana negara, tuan-tuan, umpama negara Arab, walaupun negara Arab, saya bagi contoh negara Jordan lah, kerana kita ada pengalaman belajar di situ. Tidaklah sebanyak di tempat negara kita, tuan-tuan, masjid-masjid dan surau. Kita banyak, tuan-tuan, alhamdulillah. Subur rumah ibadat, mana-mana tempat kita mudah untuk melaksanakan solat berjemaah. Tetapi tidak pada sebahagian tempat, menyebabkan kita biasa melihat fenomena mereka solat di tepi jalan, tuan-tuan. Dalam keadaan jalan yang besar, highway, umpama kita kata highway Shah Alam, Leburan Shah Alam, tu orang berhenti tepi jalan solat di tepi kereta. Walaupun kita ada sudut bahaya-bahaya lah, tapi menunjukkan apa, tuan-tuan? Dari sudut keselamatan itu kita abaikan dulu. Dari sudut kepatuhan mereka kepada Tuhan, mereka tak malu, tuan-tuan. Tak malu untuk solat, tak malu untuk mencari ruang untuk solat walaupun di tepi jalan. Kita belum sampai ke tahap itu kerana kita banyak tempat-tempat persinggahan, petrol station dan seumpamanya. Tapi kalau ada orang yang solat di tepi jalan, nescaya akan perkara itu akan nampak pelik, akan dilihat ganjil, kerana tidak biasa diamalkan. Tapi hakikatnya, tuan-tuan, apa yang dilakukan oleh orang yang tidak datang ke masjid tidak dilihat ganjil pula, tuan-tuan. Sedang orang datang, seruan azan berkumandang, sepatutnya mereka menyahut seruan azan, datang solat berjemaah di masjid. Akan tetapi ramai di kalangan mereka yang tanpa keuzuran apa pun, tanpa rasa bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak datang solat berjemaah di surau, di masjid dan sebagainya. Bahkan elok saja duduk di kedai-kedai makan, tuan-tuan. Nak kata alasan uzur sakit, takkan saban minggu uzur, takkan setiap hari uzur, tuan-tuan. Ini alasan-alasan yang kadang-kala kita nampak macam remeh, bahkan menjadi norma dalam masyarakat sehingga kita nampak biasa. Begitu juga, tuan-tuan, keadaan manusia yang membuka, mendedahkan aurat. Sehingga apabila ramai orang yang mendedahkan aurat, kita yang menutup aurat ini, kita rasakan bahawa kita ni seolah macam orang asing. Bahkan kita kadang-kala berada di tempat, kita seakan-akan kita pun rasa segan. Tuan-tuan pernah rasa, walaupun kita kata pakai kopiah ni sunat hukumnya, tapi kita